Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, syukur. Bertemu kita kembali dalam misi Azmaikan Bilis. Waktu sekarang pukul 2:05 pagi. Kali ini bermisi malam lagi. Bot semua dah siap, semua dah setting, semua dah siap. Kita menunggu masa untuk berangkat lah. Dalam masa 15 minit lagi insyaAllah kita akan bertolak. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi menonton video-video yang saya telah terbitkan. Mudah-mudahan anda terhibur, mendapat sedikit manfaat dari apa yang saya telah paparkan. Terima kasih yang memberi komen, pandangan dan sebagainya. Teruskan subscribe video. Ramai juga penonton yang masih lagi menonton tapi tidak subscribe. Minta tolong subscribe sebab sokongan anda adalah memberi semangat pada saya untuk meneruskan membuat video-video panjang macam ni. Dah tak ramai lagi YouTuber yang membuat video-video panjang untuk aktiviti memancing. Anda teruskan berikan sokongan pada saya dan like, subscribe dan share mana yang boleh insyaAllah. Berkenaan trip hari ini seperti biasalah di Pulau Angsa dan juga di Poya Putih berhampiran Pulau Angsa itulah. Air yang tertinggi 4.2, air yang terendah kalau tak silap saya 1.6 ataupun 1.7. Menunjukkan air sekarang dari air besar dan air perlahan, arus sederhana, air yang cantik untuk ikan berenang lah insyaAllah. Okey, peralatan pancing ada kali ni ada 5 peralatan pancing, 3 spinning, 1 overhead reel lah ataupun untuk jigging punya lah, macam multiplier juga yang paling ong lah tu. Saya bawa bangla lah, 1 bangla standby untuk kat belakang ni. Lama dah tak bawa bangla ni. Shimano 3000 MK ya. Satu je saya bawa dengan rod lidi dia ni. Lama dah tak berasi. Saya pun dah rindu nak tengok dia melengkung-lengkung Ais ada, mudah-mudahan penuh. Bercatong kali ni insyaAllah kita cuba yang terbaik. Video ni dirakamkan minggu kedua Ramadan Pukul 5 nanti kita bersahur. Ramai rakan sepenggalan saya dah mula keluar tu sifu hijam dan sifu air. Dan satu lagi rakan saya buat tongkol umpan kita sotong 12 ekor. Sekarang Alhamdulillah ada rakan saya di sini yang mencari dan menjual sotong. Amat memudahkan saya lah. Sebelum ni kalau saya nak memancing, saya kena cari dulu sotong ke Tanjung Harapan ataupun masuk ke bekalan sebelah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau hari Minggu memang tak ada lah, sebab banyak orang dah booking Tapi Alhamdulillah rakan saya yang kaya tu, dia lah membekalkan sotong pada saya. Alhamdulillah amat mudah saya sekarang. Senang lah kerja saya. Mudah-mudahan murah rezeki dia. Ada bekalan kuih sikit, air sejuk, leci, air panas, kopi dan juga roti telur 2 biji. Cukup lah. Kalau ada rezeki ikan dia pun besar-besar lah. Kalau ada rezeki kita tak tahu Ayo kita berangkat. Ini kita gunakan life jacket yang tebal sikit yang sejuk. Okey, kelihatan rakan kita sifu air dah bergerak supplier sotong. Rakan baik saya ni di Penggalan dah akan bergerak keluar. Okey, Alhamdulillah kita dah berjaya memusingkan bot 221. Kita akan meninggalkan Penggalan untuk misi mencari laut raya Okey, waktu sekarang di pukul 3.30 pagi kita telah sampai ke satu spot yang kita tuju. Perjalanan dengan kelajuan lebih kurang 30 km sejam. Laut cukup tenang, tapi dah sampai di spot ni dah mula sikit berangin Kita cuba spot sini dulu dalam 1 ataupun 2 jam lah. Kita nak turunkan yang mana dulu? Cermin mata lah, tak nampak lah. Sudah tua lah. Okey, menggunakan batu yang kecil je. Saya senam satu mata. Ada sepanjang pancing nanti saya akan gunakan 2 mata Kita turunkan Daiwa Catalina dulu. Rambut dalam 1 depa, tak sampai 1 depa lah, setengah depa lebih sikit lah. Okey, kita akan membuat lontaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tes dulu, tes market.
satu sudah turun. Okey, satu mata juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya tertendang lah. Tertendang. Spanner. Bukan tendang guys, ada guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nanti saya turunkan yang lain. Okay, guys. Belukang guys. Naya ni. Besar ni koi belukang. Belukang. Belukang guys. Ingatkan je nak. Belukang lah. Okey. Mesin kita belukang. Mantap. Galak guys, sana makan sini makan guys. Tak melawan ni. Indah belukang ni. Oh, dia lagi ya. Belukang lagi guys. Ini kalau belukang pindah. Ini jenah kot. Sekali jenah kot. Jenah kan kalau. Hoi. Dia lagi pindahlah. Hey, yo. Besar-besar kan belukang pindahlah pindah. Kita dapat lesen awal sedap juga lah yang tarikan dia, tapi itulah spesies yang kita bukan idaman kita, tapi ikan juga. Kita pindah. Okey lah, kita pindah lah. Kita tempat lain ada yang ikan lain. Kita dah pindah guys, tapi ada makan, tapi sama je lah rasanya. Alhamdulillah belukang lagi. Alhamdulillah. Okey, kita tunggu lagi. Kalau dua lagi naik belukang, pindah juga. Pindahlah. Pindah belukang. Waktu sekarang hampir pukul 5.15 pagi. Saya rasa saya nak bersahur dululah. Setakat ni belum ada ikan yang grade A naik tapi saya memang cukup puas hati ini melayan belukang hampir 1 tong dah ni. Kita bersahur dulu, lepas tu kita pindah tempat lain lah. Sini setakat ni semua belukang. Okey, kita makan dulu sahur. Roti telur. Alright, selamat bersahur pukul 5.17. Lagi. Okey, pukul 5.30 kita pun dah siap bersahur. Sekarang saya nak pindah tempat yang jauh sikit lah. Tak boleh sebab ni seronok layan, tapi ikan target kita umpan dah 4 ekor habis 1 tong cat ni penuh ni. Tapi tak apa, masa masih panjang lagi. Lagipun kita dah lama tak dapat belukang sebenarnya.
Hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah jauh. Bagai patah tak tumbuh lagi, bagai hilang tidak berganti, bagai terbawa separuh diri bersama pergimu yang tak kembali. Bukanlah gurauan, bukan sekadar mainan perasaan. Apa yang tersurat itu yang tersirat, namun ku rela. Dalam doaku ku sebut namamu, tenanglah di kau sayangku. Aku bagai musafir lalu menyusulmu, sudahlah tentu. Di sana kasih kekal abadi, suci dan kudus, janji ilahi.
Assalamualaikum, selamat pagi. Waktu sekarang hampir pukul 7.30 pagi. Terlalu pantas masa berlalu. Sedar tak sedar hari dah siang. Masih lagi belum ada ikan jenahan grade A. Air dah mula surut tapi berangin. Sebelah sana dah mendung. Dan di sini masih cerah lagi. Okey, masih ada banyak masa lagi, masih panjang lagi perjalanan. Doakan yang terbaik untuk kali ini. Waktu sekarang pukul 8 pagi masih belum malai. Ha? Mana? Tukar. Pari ke tukar? Tukar lah. Tukar. Okey, rakan sepenggalan wak tongkol. Ada pun naik. Kita tukarlah menggunakan udang. Ayo kita masukkan hasil kita pagi tadi Ada hasil, bukan tak ada. Ada hasilnya. Ada kawan nak ni, melukang pun melukang lah, janjikan. Tu dia. Mantap. Melukang pun melukang lah kau kan. Dia punya tarik. Mantap. Okey, kita nantikan tarikan ikan yang lain. Guys, mudah-mudahan kesampaian Cuaca mendung guys, berangin. Kita layan dengan tenang. Dengan tali ni. Dia rasa pari. Alhamdulillah guys. Ini yang kita cari guys. 9.30 kita bertarung. Kehadiran pantal emas pertama. Rokok ni mau 6 kilo ni. Memang terbaik. Alhamdulillah. Kesabaran kita terbalaskan. Sebelum ni tong kita pernah dengan belukang. Kali ni tong kita dinaikkan jenah matal. Cukup tenang saya melayannya Saya tak nak paksa dia. Satu mata tersangkut tadi dengan yang ni, tapi tak apa. Dia longgarkan tali yang lagi satu ni untuk kurangkan risiko. Dan akhirnya terjawab juga lauk paya kita. Alhamdulillah. Ayo. Baik. Mantap.
Ini yang kita cari mudah-mudahan ada lagi. Nanti kita timbang dia. Langit dah gelap. Kita bertahanlah di sini. Mudah-mudahan semuanya selamat. Angin agak kencang, beralun tapi sejuk lah. Sejuk, kita sejuk. Pukul 10 pagi. Kita masih lagi dalam misi mencari ikan raya untuk bawa pulang ke kampung lah, insyaAllah, untuk dimakan bersama keluarga di hari raya. Hujan dah berhenti dia lalu sekejap saja. Tapi air masih berkocak, air masih lagi beralun. Putarlah sikit ikan untuk makan. Nampak dia beralun. Kalau dia tenang walaupun air laju boleh lagi ada harapan lah. Tapi bila beralun ni bukan tak adalah, sukar sikit. Itu goyang tu. Okey. Tapi tak apa, kita ada masa lagi 10.30, 11, 12. Dalam pukul 2.30, 3 kita boleh balik lah. Setakat ni adalah dalam peti tu. Dan juga belukang, banyak belukang. Buat rendang belukang pun okey kot. Kita cuba nanti rendang belukang raya. Ada lagi kawan. Lama. Duduk makan guys. Pari. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Pukul 11
Kita berjaya menaikkan seekor pari Tak besarlah, dalam 10 kilo bawah lah. Memang ada ong tadi naik jenahak Seradik SW 8000 PG. Piu. Saya cuba kawal. Alhamdulillah kawalan saya hari ini agak baik walaupun penat itulah dia. Tenang-tenang, bukan senang nak menaikkan pari, terutama seorang Bila dah sampai ke permukaan tu nak menggancu, nak pegang tali ataupun nak pegang reel, nak pegang rod. Lepas bila pegang rod, peramut panjang peramut panjang. Dan 1,5 kita cuba aja lah. Akhirnya baik. Okey, kita tenang-tenangkan dia dulu. Okey, inilah dia ikan dia. Tak besarlah, boleh lah. Boleh menambahkan koleksi kita. Jom kita masukkan ikan kita. Gambar dulu. Mantap. Okey. Okey. Baik. Kita masih lagi bertarung dengan pari Nak cakap besar tak besar lah, sebab Bangla ni kecil. Pali pun tak silap-silap 40 pound. Rod pun rod lidi, kita tak nak paksa Kita bagi dia letih dulu 14 meter lagi Dia lambat asal selamat. Susah ni, susah. Jadi tak kembali ni kan. Sikit lagi. Mana tak terutun. Wah ni. Bawa Bangla besar, kita tak nak makan. Bangla panjang. Besar. Panasnya. Dahsyat ni. Mana ni? Kalau manual boleh ubah pancing ke arah sana tapi panas semua Bangla ni.
Alhamdulillah. Cukup memenatkan hampir 1 jam lebih di tengah berpuasa ni. Terasa dahaganya. Banyak cabaran Bangla dah panas. Yang masalah utama dia berbelit dengan tali sau dengan pelampung. Akhirnya kenapa dia tak naik-naik? Rupanya dia dah bermain di permukaan di sebelah sana. Dan saya perasan saya pergi tengok pelampung kat sini. Ini tali dia terbelit dekat pelampung. Patut pun dia tak mau naik Bangla dah 5 meter ngam-ngam dah sampai situ. Tengok-tengok dia ada tepi. Tarik pelan-pelan, tawakal, doa. Dan akhirnya besar ni. Syabas. Syabas. Okey, terima kasih. Waktu sekarang hampir pukul 1:30 tengah hari Saya rasa misi ni ditamatkan sampai sini sajalah sebab saya kepenatan dah. Amat-amat penat dan amat-amat dahaga. Umpan kita ada berbaki 4 ekor lagi tapi tak apalah, kita pulang cukup. Saya recap balik apa yang terjadi sepanjang perjalanan misi video kali ni. Pukul 12 sampai Pengkalan. Pukul 3 kita keluar, kita singgah di satu spot berlukang saja. 1 tong minyak, 1 tong cat ni penuh 2-3 kali juga pindah. Terus dapat bantal emas besar juga tu. Lepas tu pari. Dan yang terakhir yang baru ni lah, yang terlentang macam ni. Hari ni bawa bandar yang kecil 3000 MK tu Forcemaster. Tali pun 40 pound dengan rod lidi. Anda saksikan tadi dengan rod dia melenting, takut patah. Saya terpaksa angkat rod tu. Lama dia tak beraksi. Saya pun dah rindu nak tengok dia melengkung-lengkung Junamkan dia, masukkan dia dalam air, dibawa melintas Dari situ dia terus pergi ke depan dia berpusing-pusing-pusing, ditarik sampai 50 meter dari air 15 meter ni. Dan nak dijadikan rezeki lah, benda tu tersangkut dengan tong sau hampir 1 jam lebih juga saya kontrol dia mau naik, tapi dia tak mau naik habis tak mau pergi ke belakang. Saya tengok bacaan dekat meter tu dah 5 meter, memang dah terapung. Saya suspek memang tersangkut lah. Memang nak jadikan rezeki untuk saya dan untuk anda menyaksikan ikan pari mega. Kita tengok ikannya. Saya tak masukkan dalam tong tak muat, bukan tak muat lah. Penuh. Bercatong kali ni. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Wah, ini dia. Mantap. Terbaik. Licin. Terbaik. Okey, ini ikan kita yang terbaru. Kita tengok ikan lain Okey, ini ikan kita yang kedua. Pari besar ni. Tu dia. Dan yang ini mega. Kita susun cantik-cantik. Okey, inilah hasil kita 1 2 3. Ikan belukang banyak juga, hampir 15 ekor lah. Ini kawan ada yang nak di Pengkalan. Saya dah WhatsApp tadi. Ada yang menunggu di Pengkalan, nanti saya bagi dia lah. Itulah dia lauk raya kita. Boleh buat rendang rendang pari. Rendang jenahak. Tak jadilah buat rendang belukang sebab dah naik yang tu. Kalau ada rezeki ikan dia pun besar-besar lah. Kalau ada rezeki, kita tak tahu Bye.
Mantap. Sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga anda berpuas hati dengan apa yang saya persembahkan untuk kali ini. Alhamdulillah, syukur. Syukur alhamdulillah. Okey, di sini saya ingin mengambil kesempatan saya Azman Kemilis, juga isteri saya Pak Editor, bini Kemilis dan keluarga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri ya. Mohon maaf zahir dan batin kepada adik-beradik, family saya, saudara mara, rakan-rakan seperjuangan di Pengkalan dan di serata Pelabuhan Kelang ni. Selamat Raya maaf zahir batin dan juga anda semua penyokong-penyokong dan penonton video Azman Kemilis. Saya juga mengucapkan selamat Raya maaf zahir batin. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Okey, kosong-kosong lah kata orang. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Teruskan menyokong teruskan menyokong video-video yang saya terbitkan. Terima kasih banyak-banyak. Kita bertemu lagi. Salam sayang daripada saya, Azman Ismail, Azman Kemilis dari pesisiran Pulau Angsa, Pelabuhan Kelang. Itu saja. Saya nak berkemas-kemas terus balik. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.